Warren Buffett. Wah, Dia kata Warren apa Buffett. Accounting is the language of business. Wah. If you fail to understand the language, the native language, you will fail in the game lah. Lebih kurang macam tu lah katanya kan. Jadi whether you like it or you don't, basically kalau you tak faham the language, susah untuk grow your business. Hai, saya Amirul. Hai, saya Fairuz. Boleh panggil saya Fan di episod yang ke-10. Hai, Assalamualaikum. Saya Coach Zati dan bersama saya hari ni adalah orang yang sangat-sangat I panggil awesome, okay? Kenapa saya panggil ni? Sebab Tuan Zuri. And then saya kena tambah ACCA kat belakang tu. Okay, kenapa? Dia sangat awesome because dia boleh selalu consistently sharing about finance in a very, I rasa awesome cool way lah dekat social media. Alhamdulillah. Because apa, benda-benda berat tu macam tepu kan. But he can make it so simple and senang nak faham lah. Okay. And I'm sure yang all your sharing tu Tuan sebenarnya sangat bernilai tau. Seriously. It's very bernilai. I really read your sharing. Thank you for giving all this manfaat lah. And today kita nak merungkai cerita pengalaman di sebalik seorang yang bernama Tuan Zuri. Okay Tuan, bolehkah Tuan share sedikit sebanyak about diri Tuan dan juga what do you do? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, Waalaikumsalam. saya nak ucapkan terima kasih kepada tim The Creative Decode ni sebab sudi invite saya. Kan? Sebab saya ni biasa je kan. Cuma suka menulis kan, kongsi ilmu kat Facebook apa semua kan. Alhamdulillah ini dapat jumpa lah. Right. Saya Zuhri Hazwan bin Yahya, founder kepada Ilhami Advisory Services. Di mana saya provide servis virtual CFO. Orang kata CFO ni apa? Kan? Dalam kata mudah dia macam ni lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil pegawai kewangan. Kan? Nama panjang dia Chief Financial Officer. Tapi yelah Chief Financial Officer ni apa? Kalau saya tanya orang kan, tahu tak CEO? Dia kata tahu? Tahu CEO. Dalam setiap syarikat ada CEO. Okey, saya adalah CFO di mana saya akan orang kata membantu dari segi kewangan syarikat tersebut. Jadi pegawai kewangan lah. Kan? Jadi of course saya rasa puan pun nak tanya kenapa saya start bisnes ni kan. Panjang. Wow. Tapi saya pendek kan. Kan? Pada asal saya set up company ni mula-mula saya nak buat accounting service je. Accounting service. Tapi dalam masa yang sama, yalah waktu tu orang tak kenal saya kan. Dengan dah banyak orang kata accounting firm dekat luar sana. Jadi saya rasa takut untuk ke depan lah. Ya. Dalam masa yang sama, waktu saya set up tu, saya banyak mengajar SME buat webinar, seminar semua. Dan saya nampak ada satu jurang dan juga peluang. Di mana syarikat-syarikat ni, SME ni kan, diorang ada accountant. Tapi accountant diorang bukan accountant yang boleh advice dari segi kewangan. Kan? Kalau duit lebih kat mana nak invest? Kalau duit kurang macam mana nak kata buat fundraising contohnya. Apa perbelanjaan nak dioptimize. Jadi dia tak ada orang yang boleh advice dari segi strategik bahagian kewangan. Jadi dekat situlah saya rasa saya patut ke depan dan bantu usahawan-usahawan dengan provide servis virtual CFO. Gitulah serba sedikit. Sedikit Yeah. Wow, maknanya ada ACCA tu dah complete ACCA, dah buat dengan Big Four ke macam mana? Ke Tuan ke syarikat small medium ke macam mana? Okay, Alhamdulillah saya cerita sikit lah macam mana saya dapat ACCA. Semuanya arrangement family lah. Arrangement family. Di mana saya umur 16 waktu tu. Pagi pergi sekolah, petang ambil diploma. LCCI kita panggil London Chamber Commerce of Industry, Diploma in Accountancy. Waktu tu college dekat Segi College. Segi College kat tu dia Masjid Jamil tu. Jalan apa? Jalan Hang Tuah nama dia. Pagi pergi sekolah, petang ambil diploma. Tapi waktu tu saya budak-budak kan, form 4. Kita berjiwa orang kata budak-budak. Darah kita muda nak main. Darah muda. Betul. Ini zaman yang kata bila cerita sekolah aja spend 12 jam kat CC main Dota. Main Dota ni, geng main Dota. Okey, sama umur ni, sama umur. Jadi, apa berlaku? Bila saya tak tahu diploma tu apa tu tau. Saya tak tahu lepas SPM perjalanan ni diploma, lepas diploma perjalanan degree. Tak tahu.
Saya kata layan je lah kan. Family suruh ambil FCCI waktu tu kan. Ambil je lah. Alhamdulillah sebelum kata SPM tu dah ada diploma. So lepas SPM terus sambung ACCA. Wah, advantage lah kat situ. Saya Alhamdulillah ada advantage. Jadi kalau saya tak guna advantage ni untuk give back to society, saya memang kata rugilah. Tak sepatutnya lah kan. Okay. So lepas habis CCA tu saya mulakan kerjaya saya sebagai juru audit. Juru audit dekat Azman Wong Saleh. Mungkin tak pernah dengar, tapi pernah dengar M-Bank tak? Pernah, of course. M-Bank Tuan Azman Hashim. Sebelum dia buka bank, dia ada accounting firm, audit firm. Okay. Saya kerja dekat situ. Kemudian selepas beberapa tahun saya jump pergi ke asset management company. Dekat situ saya belajar tentang investment sikit lah. Stock market lah, orang kata fundamental analysis, technical analysis. Pergi AGM, pergi EGM apa semua. So belajar ilmu corporate kat situ sikit. Right. And then orang janganlah biasa je. Menarik lah. Sebab saya budak account. Saya budak account. And then I know it's a very interesting because yelah tak semua orang pilih that route, you know. Alhamdulillah, tapi betul Alhamdulillah. Lepas saya pergi asset management company tu, saya join startup company. Bila join startup company, mulalah kata liaise dengan VC kan, venture capital apa semua. Kita tahu lah dia punya linggo-linggo dia macam ni. Lain pula. Kan? Jadi lepas daripada join startup ni, banyak projek lah. Projek gagal ada, projek tengah berjalan ada kan. Waktu tu saya staff lah. Saya staff dia. And then sampailah orang kata saya join, kalau kata kenal Mahir tak? Tuan Mahir Elias. Mahir Saham nama brand dia. Ada seorang advisor kan. Pernah dengar. Saya join dia kejap dan kata pendekkan cerita lah, Ilhami ni sebenarnya saya take over lah. Saya take over daripada beliau. Dan sekarang saya provide virtual CFO punya service. Kalau fikir-fikir balik perjalanan kerjaya saya tu, kata memang ngam lah untuk provide kata CFO ni kan, dengan ilmu yang ada ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Bagus. Thank you sharing tu Sebab apa? Saya salah seorang yang masuk kelas Tuan Zuri ni. Masa sebab saya background memang accounts finance, tapi kadang-kadang dah karat orang panggil kan. Kena upgrade lah ilmu kan. So nampak ada Tuan Zuri ni buat kelas. So dalam sesi tu saya kata wow, menarik lah cara Tuan ajar tu. You made something yang complex jadi interesting and made me macam kata this is creative accounting lah, tapi in a sense yang menarik, menarik minat orang belajar lagi, memahami lagi. So thank you so much for that inspiring punya lessons Tuan. Boleh follow Tuan Zuri lah, seriously tak rugi. I selalu recommend my friends, business owners semua. Alright, thank you. Okay, soalan dari saya, before that saya dapat tahu Tuan Zuri ni menawarkan servis kepada syarikat untuk pergi kepada public, right? Okay. Kebiasaannya dia pergi kepada Bursa Malaysia, betul tak? Ya. Okay. Jadi berkenaan dengan Bursa Malaysia ni kan, kebanyakan orang pemula investor, bila dia nak invest, dia pandang serong pada Bursa Malaysia lah. Dia akan target something, dia akan target yang lebih famous lah, something like dari syarikat daripada US ataupun Hong Kong. Jadi tapi bagi saya, mesti ada orang yang dia masih nak melabur di Malaysia, cumanya dia macam takut lah kan, dia tak tahu bagaimana caranya. That's why dia pergi with the mainstream punya companies. Jadi but Bursa Malaysia ni bagi saya dia bagus sebab kita dapat membantu ekonomi kita, dapat mengukuhkan lagi ringgit. Jadi soalan saya, macam mana kita nak tahu syarikat-syarikat tempatan ni adalah syarikat yang worth it untuk kita labur? Okay. Jadi kalau kita ni part investment lah part investment kan. Dia soalan dia, first kita tengok siapa pelabur tu lah. Kalau pelabur asing, of course nak tengok kata government kita stable ke tak stable lah. Tapi sekarang ni let's say lah, saya meletakkan kita ni pelabur tempatan local investor yang kita nak melabur dalam syarikat. Purit company tu kata listed on the bursa ke, tak listed on bursa ke, first apa yang investor nak sebenarnya? Kalau kita tengok balik kan, kalau kita buka buku lah, kenapa kita melabur? Kita nak return lah. Sebab apa? Dia punya jawapan yang biasa kita dengar kan, kata first kita nak kan dia punya capital appreciation kan. Invest hari ni RM1, esok dia jadi RM2 atau RM3. Yang ketiga adalah dividend income. So dia nak kat situ. Pertama dia nak tengok income. Jadi sekarang ni, adakah syarikat tu ada ability untuk generate income?
Jadi banyaklah faktor nak tengok. Sama ada syarikat ni boleh generate income ke tidak. Kalau kita tengok non-financial dia, tengok background dia, team dia. Ya, team dia ni orang kata bagus ke tak bagus, pernah orang kata masuk court ke, buat hal ke apa semua lah kan. Okay, yang kemudian kita tengok outlook company tu. Yes, for the past 10 years memang dia buat duit, buat profit. Tapi adakah produk dia akan kekal relevant for the next few years? Jadi ada some study nak kena buat jugalah. Okay, yang ketiga kita tengok dekat financial punya matrix kan. Kita tengok dia punya profit margin, return on equity. Dan daripada profit margin itu kalau kita invest dapat tak ROI yang kita nak kan. Jadi adalah few kata factors dan juga indicators yang kita nak tengok lah. Jawapan itu je. Back to basic. Back to basic. Why do you invest? I want some return. Kan? Dan ada juga kenapa dia nak invest sebabkan ada some company tu dia buat orang panggil ESG sekarang corporate CSR dan whatnot apa semua kan. Gitulah. Wow, banyak sebenarnya nak kena cover tu kan. Tapi I'm sure nanti Tuan Zuri ada buat kelas. More on learning lah kat sana kan. Wow. Benda ni not one day Tuan. Berapa tahun Tuan nak grasp this whole accounting and connect it with pelaburan, sustainability semua tu. Betul. Sebab biasanya orang faham account ni ialah account. Tolong buat account kan, prepare laporan kewangan apa semua. Cuma saya ni mungkinlah diberi peluang rezeki saya kan, dapat exposure yang lebih sikit lah. Dekat situ lah saya pun mula kata kongsi lah dekat business owner kan. Yalah. How we look things differently macam tu. Betul. Okay, Tuan Zuri nak tanya. Okay, apa yang penting sekali dalam untuk usahawan perlu tahulah dalam pengurusan bisnesnya. Dan itu sama ada dari segi modalnya ke atau dari segi kosnya. Bagaimana nak tahu tu? Yang mana paling penting sekali? Okay. Untuk pengurusannya. Faham. Dia kalau kita tengok kan, kita pergi sekolah dulu kan, nak tengok dia ni bagus ke tak bagus, tengok report card. Kan? Okay. Lepas tu kita pun masuk kerja. Masuk kerja ingat dah tak ada report card dah. Sekali hujung tahun ada pula orang kata KPI punya performance review semualah kan. Dia sama juga dalam bisnes ada report card dia. Report card dia kita panggil laporan kewangan lah. Financial statement. Jadi dalam financial statement tu kita tahulah ada 3 main statement yang penting kan. Income statement, balance sheet dan juga cash flow statement. Ini kata bit technical sikit lah. Jadi kita nak tengok daripada financial statement tu, daripada report card tu, kita punya bisnes ni healthy ke tak healthy. Kalau macam pertanyaan Cik Fairuz tadi kan, cost ke orang kata capital ke apa semua kan. The question is how efficient we use the capital to generate money. Itu yang kita nak tengok. Kita melabur RM10. Dengan RM10 ni sebenarnya boleh generate revenue ke tidak? Boleh mendatangkan income ke tidak? How big is the income? Dia boleh mendatangkan income. Kita invest RM10, contohlah RM10 lah kan. RM10,000 lah, RM10,000 dapatlah revenue. Tapi revenue ciput. Kan, ambil masa 5 tahun nak dapatkan revenue balik untuk RM10,000 tu. Itu slow lah. Itu baru revenue, belum profit lagi. Kan? Sama juga cost. Every dollar that we spend, kita kena faham every dollar that we spend ni, dia ada yang mendatangkan balik hasil, ada yang tidak mendatangkan balik hasil. Okay? Sebab kita nak manage the governance tu. Kan? Kita bayar marketing expenses, contohnya. Adakah kita punya expectation akan mendatangkan revenue balik? Of course. Kan? Itu memang expectation yang memang akan mendatangkan revenue. So, kita nak tengok how efficient, how optimized kita spend untuk marketing tu boleh generate balik revenue kat kita. Okay? Kalau kata revenue generating, macam contohlah kita hire accountant. Adakah dengan hire accountant, expect accountant tu nak bring in more revenue? Tak. Tapi dia nak membantu kita untuk urus tadbir syarikat. Jadi kita kena pastikan accountant ni boleh prepare reporting dengan cekap, dengan pantas, dengan kualiti. Gitulah. Timely lah Tuan Yes. Recap balik account hari ni Tengok balik lah ni. Anyway Tuan, thank you. Okay, I just nak tanya from perspektif orang yang baru nak menceburi bisnes. Okay, contohnya dia nak buat servis lah, dia nak buat contoh ada background, let's say dia pandai buat PR, and then dia start PR service, and then tanpa diketahui yang sebenarnya dia perlu ambil tahu dalam bidang financial, because after dah masuk bisnes, you dah jadi CEO, Chief Everything Officer kan. So macam mana untuk orang yang yelah tak ada background account ni, they have to start right, and before dia kena ambil tahu tu, dia kena ambil tahu
Jadi nak dapatkan tips Tuan, macam mana diorang nak learn? Benda ni kena belajar dekat uni sebenarnya. Tapi how they want to equip themselves with business ataupun financial knowledge ni dalam jangka masa yang cepat untuk memahami, untuk buat decision. Not easy kan? Saya belajar account pun macam-macam. At least saya faham terms. Tapi bagi yang tak ada background accounting ni, macam mana diorang nak belajar? How do Tuan nak suggest learning method tu? Faham. Panjang juga lah. Dia- Tapi tak apa, teruskan. Saya kongsi lah kan. Kalau pernah dengar kata pepatah, Patah. kata Warren Buffett. Warren Dia kata apa Buffett. Accounting is the language of business. Wah. If you fail to understand the language, the native language, you will fail in the game lah. Lebih kurang macam tu lah katanya kan. Jadi whether you like it or you don't, basically kalau you tak faham the language, susah untuk grow your business. Faham? Okay, so berbalik kepada soalan kan, jadi macam mana kita nak dapatkan that knowledge? Of course lah, sekarang ni ada banyak orang kata option yang ada kat luar sana kan, even free kata videos, education video kat luar sana. Pergilah belajar kan, YouTube, ChatGPT lah apa semua. Faham tak faham tu tak apa, tapi orang kata cuba familiarkan dulu dengan term-term tu kan. Macam saya accountant, saya mula-mula dulu memanglah kita dah jadi audit apa semua kan, kena baca annual report yang 300 panjang. Adakah saya faham? Tak faham kan. Tapi we have to start somewhere lah. Start somewhere. Okay, yang kedua, cara yang cepat lah. Kalau let's say kita tak ada knowledge tu, kita kena berpartner dengan orang yang pandai lah. Sebab tu kita kena hire good accountant. Contohnya Ilhami lah kan. Ilhami. Tolak yang benih-benih tu kat Ilhami kan. So this good accountant yang akan advise. Okay, tapi kena ingat sebab banyak SME kat luar sana, saya minta maaf cakap diorang bab ni diorang kedekut sikit nak invest. Dia kedekut sikit nak invest. Semua marketing budget lah kot diorang fokus Yang mungkin kita faham pada permulaan perniagaan ni dia nak generate more revenue apa semualah kan. But at the same time, kata this part also is important. Kan? Kadang-kadang kan dia ambil orang kata SPM Levers sebagai contohnya. Jadi bila SPM Levers ni kadang-kadang yalah dia mampu buat benda yang administration punya work lah. Kita tak salah dengan dia. Kan kita tak salah dengan dia. And then dia nak bagi advice pun tak boleh. Kan sebab dia stick dekat job tu je. Kan? So dia kena ada strategic people yang boleh advise dekat bahagian ni. Kan boleh bagi tahu balik tak kenapa, apa yang menyebabkan mereka tak ambil servis ni? Adakah kurang bajet ataupun mereka ada ketakutan ada orang macam external audit ataupun CFO tengah scrutinize their financial statement. Tuan ada tahu reason ke di sebalik Dia ni? benda utama ni mindset lah. Mindset. Siapa tak nak buat bisnes yang fokus dulu terus generate revenue kan. Kan fokus dekat situ dulu kan. Macam saya pun kalau saya buat bisnes, memang pada peringkat permulaan lah kita cerita ni, memang kita nak invest dekat situ dulu. Tapi as we grow, yang sebelum ni kita tak pernah ada laporan kewangan. Kalau ada pun kita outsource tahun sekali baru ada. Tapi bila kita dah grow, volume kita makin banyak, transaction makin banyak, revenue pun dah makin tinggi. Dekat situ datangnya keperluan, perlu adanya quarter reporting, perlu adanya kata monthly reporting. Itu kena berlaku. Kalau tak, kita tak tahu sekarang ni hala tuju syarikat kita. Orang kata position syarikat kita dan macam mana kita nak move forward. Kita kadang sembang nak pergi sana, nak buka lagi cawangan apa sana kan. Idea macam-macam Ada macam-macam, tapi bila tengok resources banyak tu je. Duit dalam bank banyak ni, staff pun banyak tu. Macam nak buka branch lagi Nak hire staff tapi duit banyak tu lagi. Betul. So ada penyusunan nak kena buat lah. Faham. Alright. Okay. Dalam bisnes ada beberapa lah jenis financial ratio. Contohnya profitability, liquidity, efficiency. Jadi yang mana yang kita kena taking care dulu dan berapa ratio yang sihat yang perlu ada pada syarikat tu untuk terus sustain. Okay. The keyword here is to sustain kan. Bila kata sustain ni, sebelum saya cakap pasal financial ratio, macam mana company tu nak sustain? Of course dia kena ada good cash reserve lah. Cash flow kena sihat. Every month dia boleh bring in kata positive cash flow. Duit masuk lagi banyak pada duit keluar. Sekarang ni duit masuk dengan duit keluar. Duit masuk ni boleh datang dengan berbagai-bagai cara. Saya jual kereta kat bawah pun duit masuk juga. Kan? Ada aset-aset kita jual pun duit masuk juga contohnya kan. Tapi benda kita nak fokus sekarang ni, duit masuk adalah daripada operating activity, daripada main business kita. Kita buka kafe. Adakah kata kafe yang kita menjalankan ni bring money ke tidak? Bring coffee apa semua.
kata bring money ke tidak. Jadi kalau dekat situ dah sihat, kita boleh agak-agak kan, dengan overhead bulanan kita contohnya RM50,000. Kita punya duit dalam bank ada RM200,000. Berapa bulan lagi kita boleh bertahan? 4 bulan. Kalau tak ambil orang kata revenue punya factor lah. Kan? Okay, itu nombor satu, sustainability. Yang kedua baru kita aim dekat profitability. Kan? Kalau kita tak sembang profitability, kalau kata sini sakit. Kan? Repair sini dulu. So bila kata ratio-ratio lain lah yang berkaitan kan, benda yang biasa kita dengar, gross profit margin, net profit margin, ini memang kena pantau. Ya, sebab kita nak kata margin kita ni lukratif lah. Ya, kadang-kadang bukan lukratif kepada investor, tapi kepada kita sebagai business owner. Kadang-kadang dia katakan, saya bukannya investor. No, you are investing yourself in your own business, your own time, dan your own effort, semua. Okay, so margin kena menarik. Penat lelah semua tu lah kan. Ya. Lagi kalau pernah dengar, ratio ni dia ada beberapa kategori lah. Profitability ratio, liquidity ratio, kan, gearing semua ratio kan. Kalau nak kata liquidity, kita boleh tengok dekat current ratio. Current ratio kita tengok asset yang kita ada, liability yang kita ada, mana lagi tinggi. Liability lagi tinggi ke asset lagi tinggi. Begitulah. Faham, sedikit sebanyak Sedikit sebanyak nak lebih semua ni nanti follow Tuan Zuri nanti dia buat kelas semua masuk Saya lah orang pertama yang nak masuk, kena recap balik. Okay. Tuan Zuri nak tanya pula. Dari segi pendekatan Tuan Zuri lah dalam menganalisis laporan keuangan klien ni macam mana? Macam mana caranya? Bila nak menganalisa ni, dia kena exercisekan kita punya skepticism. A questioning mind. Bila kita tengok nombor tu kan, kita tertanya-tanya, kenapa nombor ni meningkat daripada tahun lepas? Kenapa dia berkurang kenapa dia stagnan Maknanya semua tertanya. Kita tanya. Daripada situ pula bertanya, dia akan korek kepada kata satu penemuan yang lain. Discovery Discovery. Wow, Discovery Channel betul. Dan dia kena ada good analytical skills lah. Kalau kita tengok dekat World Economic Forum memang for the past 10 years saya rasa dalam top 10 skills yang memang kena ada tu analytical skills kan, dan creativity contohnya. Dua tu memang kena ada lah. Wow, menarik. So Tuan, COGS. Cost of sale, cost of goods sold Okay, I think untuk pendiri bisnes yang produk lah, yang dia create produk sendiri and manufacturing, so COGS ni tempat yang orang kata challenging lah, dari sudut nak monitor, nak internal controlnya kan, cost yang menaiknya kan. How selain daripada buat internal control and stock take lah, ada tak ada method yang lebih efisien menggunakan teknologi untuk nak increase lagi monitoring dari situ, supaya nak mengelakkan benda-benda yang tidak dimaulah, contoh theft ke ataupun wastage or something like that. Okay. Basically dia kena ada sound system lah, kita panggil lah, dekat dalam orang kata company tu. Sound system ni bukan sistem bunyi tak? Kan orang kata alarm yang bagus lah kan. Sebelum saya jawab tu, kita kena tengok balik apa itu COGS, cost of goods sold kan. Cost of goods sold ni basically perbelanjaan yang kita belanjakan yang ada directly involved dengan kita punya produk, dengan kita punya kata operating business kita. Contohnya, saya jual kopi. So apa cost of goods sold saya untuk kopi ni? Biji kopi yang saya beli, beans, ada punya beans dia kan, milk, ada punya milk dia, gula, even cup ni. So inilah antara cost of goods sold yang ada dalam produk ni. So soalannya tadi, macam mana kita nak dapatkan good monitoring? First kita kena faham, lain business dia ada lain dia punya cost of goods sold, sebab dia ada different supply chain lah. Kalau kita tengok dekat klinik, cost of goods sold dia apa? Dia beli ubat dengan bayar doktor. Contohnya kan. Kalau kopi macam saya kata tadi lah, beli bin apa semua. Okay, kita kena identify benda tu. Ada syarikat yang dia ada pegang stok, ada yang dia tak pegang stok. Macam soalan Puan Zati tadi mau kepada manufacturing kan. Biasanya manufacturing ni diorang akan ada good ERP system. Kita panggil ERP lah. Saya pun dia punya apa? Enterprise. Panjang dia saya lupa. Enterprise something resource. lah. Resources planning macam tu sistem lah. Okay, dekat situ dia akan tengok, orang kata monitor dia punya cost of goods sold. Okay, itu dari segi sistem.
Tapi dari segi the supply chain as a whole, yang ni pun kita kena tengok juga, adakah kita dapat a good pricing, good Supplier costing. pricing. Sebab tu benda ni kena buat revision ni every quarter ataupun by monthly, kita sit down balik, review balik supply chain analisis kita. Kan apa cost dia sekarang dengan tarif yang dah ada, logistik masih fee yang sama ke tidak, ada tak keperluan untuk cari alternatif punya supplier dan lain-lain lah. Kena ada review lah, monthly review lah supposedly. Boleh With, kata sekarang ni banyak harga berubah. So kena alert dekat sana lah maksud ya. Sebab kalau nak kata in term of teknologi, betul, banyak teknologi yang boleh membantu lah, lagi macam ERP system tu. The question is, data yang kita masukkan dalam sistem tu adakah berkualiti? Pernah dengar tak? Zati mula belajar accounting tu, GIGO, garbage in, garbage out. FIFO, yes. FIFO dia FIFO. punya valuation method lah, kan, first in first out. Ni GIGO, garbage in, garbage out. Bila sampah dimasukkan, hasil yang keluar pun sampah lah. Kan, data yang tak apa-apa dimasukkan, tak berkualiti. Kena meaningful data lah tuan yang boleh make better decision. Yes. Betul, sebab kita nak buat decision. Bila keluar laporan yang sampah Yang ni, GIGO ni sampah. tadi, decision kita pun terkesan jugalah. Kadang-kadang lead to vague and then lebih confusion kalau dapat data yang salah. Ya. Wow, pening kepala kat situ. Oh, macam mana? Okay, Sebab itulah Ilhami korek. tukang bersihkan dia. Wow. So tadi saya nak datang kepada report lah, this about reporting. All this reporting, kita sebagai CEO kita perlukan data lah, timely manner kan. Kalau tak macam mana nak buat decision. Decision Dia terangkat. Okey. Cak ada Tak butang. patah. Tertekan butang. Kat mana? Sebelah tu. It's okay. So cool. Oh, ni sebenarnya tempat sofa ni boleh relax-relax saja. Oh, Sedap Santai. Ni kan. tempat CFO bermeeting. Boleh naikkan dia. Boleh Ustaz. Tak, gurau. Okay. Okey. Dan tuan, saya beli Best Buy ni 1,500 tuan. Pakai duit syarikat ke bukan? Duit syarikat. Tanya. Syarikat biasa ke tidak kan? Tu tak tahu boleh claim tak kan. Okay. Anyway, coming back. So kita perlukan data in a timely manner untuk buat decision. Tapi yelah, because of SME limited resources, tak semestinya semua data tu kita dapat on a timely basis, betul tak? So is there a way untuk kita keep track any kinds of apps untuk ada satu sistem yang lebih robust lah for this monitoring? Besides je lah, kita kadang-kadang ada macam post system yang sepatutnya integrate everything to the inventory, tapi ada tak apps lain yang boleh membantu? Dari sudut data, I'm saying data yang non-financial juga, which is very crucial untuk make decisions. Oh, okay. Jadi kalau kata dah masuk non-financial data tu, kita dah masuk pada performance management lah. Adanya performance management report. Kalau nak kata software dekat luar sana, kita ada banyak accounting software. Tapi tiada accounting software lah. Yalah, QuickBooks macam tu kan. QuickBooks, Xero, Macam-macam. local ni pun ada banyak kan. Tapi berbalik kepada tadi, sebelum nak pergi pada non-financial data kan, financial data ni pun nak buat tak terbuat. Banyak. Kalau orang kata accountant tu tak boleh nak buat. Sebab apa? Tak ada SOP. Nak suruh accountant tu buat bulanan. Kan kalau let's say dia buat pun, saya boleh orang kata jamin lah kan, kebanyakan SME ni, accountant yang buat tu ada error dalam tu. Memang ada kesilapan. Kan? Dia banyak membuat cash basis, tetapi dalam accounting kita panggil accrual basis lah. Accrual. Ya. Okay. So, kalau nak kata software yang lain-lain tu, dia sebenarnya kalau tanya saya lah kan, Excel is the best. Oh. Excel is the best dekat situ. Cuma how you want to integrate lah kan. Macam the lagi besar company tu, lagi kata corporate, of course dia memang ada ERP system lah. Macam SAP apa semua, memang Challenge dia dia nak custom. challenge dia nak buat template tu lah. Right. Template tu kata insyaAllah. InsyaAllah Tak lah ada dengan apalah. Dia ada Ilhami dunia lah formula dia. jumpa Puan Suri. Dia boleh tak ada apa. Dia boleh dapat kat mana lah orang kata kan. Well, it's just template. It's just a tools lah kalau tanya saya kan. Faham. So kena ada cara nak memahami what kind of data we want, how kita nak put in the formulas untuk dapat that data.
Betul. Ini kadang-kadang data yang tak relevan dengan kita pun kita nak orang buat. Dia lagi pentingkan nak menghasilkan dashboard yang cantik tu. Dari segi the meaningful Orang panggil data. user experience tu kan. Dia bukan kata Estetik. dia bukan tak penting. Tapi think first, what do you want actually? Nak apa? Apa yang nak monitor? So benda tu kena churn out dulu. Kita nak pastikan what kind of target yang what kind of data yang penting, crucial. Ya, kadang-kadang kan kalau sembang pasal ratio tadi kan. Company ni tengah sakit contohnya. Tengah tak ada duit. Penat. Tengah bleeding. Tapi dia pergi buat KPI yang lain. Pergi fokus dekat ratio-ratio yang lain. Nak improvekan orang kata dia punya gearing lah apa semua kan. Padahal duit tengah tak ada ni. Kan? So define first apa yang kita nak target, and then kata yang lain tu akan datang. Apa yang urgent important. Ya. Okay, tak boleh buat semua terus because limited resources kat situ kan. Okay, Tuan, nak tanya ni. Okay, sebelum saya ada tengok dekat sosial Tuan, ada mengatakan macam tips untuk strategi cukai level Gen Z. Tu ada posting kat situ. Okay, boleh tak Tuan bagi ni macam idea macam mana yang untuk para Gen Z ni yang ingin menceburi dalam bidang usahawan ini? Ada cara dia, tips ni? Okay. First sekali terima kasih lah sebab ada baca saya punya post. Ada. Dengan tak ada Wah, baca ramai kan. peminat. Tuan Zuli ni low profile. Tapi yalah banyak peminat. Ya. Okay. Bila Tuan ada buat poll. Saya tengok poll tu banyak mengatakan ini. ya. Tajuk ni. Waktu tu saya tengah nak bagi giveaway e-book tu lah. Betul. Kan? Bila kata pasal cukai ni, dia tak kisahlah kan Gen Z ke tak Gen Z ke kan, dia universal problem. Basically, diorang cuba nak dapatkan cukai yang rendah lah. Kan? Cuba nak sebaik mungkin dapat cukai rendah. Cuma cara halal atau tak halal. Itu satu. Kita kena bear in mind tau. Bila business kita ni grow, kita kena embrace that we have to pay more tax unless we do a very proper tax planning. Tapi secara amnya kita tahu lagi tinggi, lagi grow kita punya business, memang lagi tinggi lah kita punya cukai dengan dia punya tax rate contohnya. Lagi tinggi profit, lagi tinggi tangible income, lagi tinggi dia punya tax rate dia. Okay. Biasanya tips saya bagilah kan dekat semua orang ada 3. Level pertama, cuba manfaatkan ke semua allowable expenses yang ada. Kan? Contohnya kita contoh-contoh allowable expenses ni yang perbelanjaan berkenaan dengan perniagaan lah, bagi staff makan, bagi bonus apa tu semua, bukan untuk kegunaan sendiri. Contohnya bukan kata duit yang kita bayar penalti, siapa suruh buat penalti kan, expenses tu tak dibenarkan. Kan, cuba explore double deduction. Contohnya ambil staff OKU dapat double deduction kan. Okey, itu level pertama. Dah habis orang kata study yang 4 ni, pergi kedua ataupun concurrent, cuba tengok apa insentif yang kerajaan bagi, tax insentif. Contohnya kita ada pioneer tax status. Ini yang kata terma-terma dalam tax lah, di mana syarikat-syarikat basically yang ada manufacturing dia dapat exemption tax dekat situ untuk few years. Cuba explore benda tu. Okey. Yang ketiga, bila kita dah tahu lagi tinggi income kita, lagi tinggi kena cukai, cubalah cari income yang tidak kena cukai. Contohnya apa? Capital appreciation. Kan? Kita invest, let's say lah, simple mudah, kita invest dalam stock market. Kita punya syarikat ni ada duit lebih, tak tahu nak buat apa. Invest dalam stock market, invest hari ni RM1. Lagi few years dia jadi RM3. Dah untung RM2 kat situ per saham. So adakah capital punya orang kata gain ni, capital gain ni kata dikenakan cukai? Basically belum lagi. Cuba manfaatkan benda-benda ni. Wow, yang tu Tuan ada cover mana yang apa? Tax yang kita boleh ni. Dia sebagai CFO ni nak tak nak orang kata kena kata touch jugalah bahagian-bahagian tu. Ya, wow. Mungkin daripada pengalaman saya je kan, sebelum ni pernah kerja audit. Yalah. Pernah kerja dekat asset management kan, startup company. Mungkin kat situlah dapat. Baguslah. So klien Tuan memang dapat best advice lah dari sudut pengalaman Tuan tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. So Tuan, just nak tanyalah on behalf of business owner di luar sana. Yalah, kadang ada situasi di mana syarikat mengalami financial issues, dari sudut sustainability atau operational semua kan. Dan antara macam mana nak bagi mereka fahamkan what kind of service yang Ilhami tengah
buat, what can they expect from your service? Okay. Sebab yelah, tiba-tiba ada CFO, and then probably akan cakap, tapi ni SME je, buat apa nak ada CFO semua kan, bagai. So what can they expect from the service, and yelah, apa yang diorang akan benefit lah dari sudut tu. Because yelah, rugi lah kan kalau tak dapat servis daripada tuan. So we want to share, because sebab saya tanya maybe what is the concern kan. Okay. Ni basically promote saya punya ni lah balik lah kan. Business kan. Tak, saya tanya sebab probably ada yang nak ada keperluan, dia ada keperluan, tapi dia rasa macam macam mana how is it, you know, how is it like, sebab tak pernah ada CFO. Saya ada CFO coming in a company, bagi best advice, strategi semua tu. Tak tahu whether it's the right time ke tak, what is expected. Kadang-kadang tak tahu pun kewujudan ni Bicu CFO first time tu. Itulah, it's actually a very good solution. That's why I nak share kan. Okay. Saya bagi tahu sebelum jawab soalan Puan Zati, company yang struggle to sustain ni. Pertama, saya bila masuk menjadi CFO ni, aim saya satu je. Kita nak improvekan dia punya valuation. Nak improvekan dia punya financial performance. Bila financial performance ni improve, insyaAllah dia punya valuation pun improve lah. So apa yang kita buat dekat situ, kita tengok balik dia punya margin dia sihat tak sihat, nak kena repair ke tidak, kan? Dia punya kita tax planning macam mana, dia punya direction, kita jadi dia punya sparring ataupun check and balance partner, advisor pun semualah. Okay, bila berbalik pada soalan ni, dia kata company yang struggle datang kat Ilhami, apa yang Ilhami boleh bantu? Yang kita pun kata provide fundraising juga, kan? Fundraising ni dari segi dia punya readiness untuk jumpa ke investor. Masalah yang biasa saya jumpa kan, bila datang, kadang-kadang syarikat ni diorang dah tersepit. Kan, dia tersepit sangat. Dia memang dah kata desperate lah. Bila dia desperate ni, bila minta duit dalam keadaan desperate, agak-agak dia ada good valuation tak? Rendah tau. Rendah lah memang. Kan, dia perlukan 1 juta. Kalau dia kata good valuation, 1 juta tu dia boleh exchange for 10%. Tapi sebabkan dia tengah desperate, tak apalah, 50% pun boleh lah. Contohnya. Kan. Okay, yang kedua, kadang-kadang diorang ni minta duit nak, tapi in return apa yang you boleh bagi dekat orang kata dia counterparty? Taklah kreatif enough. Maybe not lucrative enough apa semua. So dia dalam keadaan yang tengah kata struggle lah. Okay, jadi apa yang Ilhami buat, selain daripada all the working paper, kita buat projection, valuation apa tu semua, kita review balik dia punya business model, review balik dia punya cash flow planning. Let's say lah, kalau dia berjaya dapat duit pun, tapi business dia masih lagi tak ke mana, masih struggle, yang rugi siapa? Investor pun rugi. Kan? Saya piss off rasa kalau macam tu kan. Okay, sebab kita datang, kita melabur dekat dia dengan harapan kita nampak dia ada potensi apa semualah. ROI. Kita expect benda tu lah. Kadang-kadang orang jumpa ni memanglah dia very optimistic. Cerita saya boleh buat ni, boleh buat tu lah. Depan investor gebang lah kan. But when we do the reality check, sebenarnya kata tak sampai lah. And we tarik balik lah dia ke bumi, bring back to earth. Naik ke bumi. Betulkan dulu sikit-sikit kan, baru sembang. Kalau tak nanti dua-dua pihak yang akan sakit lah. So tuan membantu dua pihak lah sebenarnya, investor and also the business owners. Sebab apa? Betul loh. Saya lupa bagi tahu. Investor they are being optimistic. Konservatif. Kan? Dia bila nak tengok satu pelaburan tu betul ke dia boleh melabur. At the same time, business owner tadi very optimistic. Dia dah bercanggah kat situ. So we become the bridge between the business owner and the investor. Wow. Gitulah. Boleh tak share any pengalaman yang scary tuan, menggabungkan investor dan sorry lah, nak ada storytelling lah sikit, dah petang kan. So ada tak, tak perlu namakan, just a scenario, a scary scenario, so people before nak connected tu kena be well prepared lah. Okay, jadi kena minum air sikit. Minum dulu Random question di petang hari. Okay, kalau nak kata pengalaman tu memang ada pengalaman lah kan. Lagi-lagi sebab soalan tadi berkenaan dengan fundraising. Kan? Dia kadang-kadang apa yang pelabur tu nak sebenarnya? Kita nak duit pelabur. Tapi adakah kita fikir apa yang pelabur tu nak? Saya kongsi satu kisah benar. Klien saya ni, dan saya ucapkan terima kasih dekat klien saya lah. Sebab daripada dia punya case study ni dapat ilmu. Saya dapat ilmu yang saya boleh kongsikan dekat pendengar semua. Okay, apa terjadi kan? Dia dapat duit
daripada pelabur. Of course lah, waktu jumpa mula-mula tu dia cerita lah kan yang dia buat sekian-sekian, apa nak buat sekian-sekian. Okey lah. Okay. And then dia hire saya masuk. Bila dia hire saya masuk tu, duit memang dah dapat lah semua kan. Tiba-tiba duit tu tak cukup. Duit tak cukup. Yang bestnya dia dah set up satu company. Duit pelabur tu pula masuk dekat company lain. Company lain. Kan? Okay. So sekarang ni duit tu orang kata tak cukup. Dan dia minta saya jumpa dengan pelabur tersebut lah. Jumpa pelabur tu. Kan? So waktu jumpa pelabur ni memang pelabur tu marah lah. Dia kata apa? Waktu nak minta bukan main. Tapi selama setahun lebih saya invest dalam company ni, saya tak tahu apa langsung. Saya umpama dalam kegelapan. Tak well informed lah. Dia tak well informed. Bukankah kita kena buat orang kata investor relationship? Orang saya invest ataupun kata Amirul nak invest dekat saya kan. Nak tahu tak apa jadi dekat duit Amirul dari masa ke semasa? Mesti nak tahu kan? Dah betul. Kan? Sebab benda ni pun bila dia buat macam ni bercanggah juga dengan agama. Kan, kalau saya quote orang kata daripada surah An-Nisa ayat 58. Dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Pasal dia sambungan lah kan. Wa idza hakamtum semua. Apa dia kata? Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat dia Allah suruh. Kan Allah bukan galakkan, Allah suruh. So adakah kita buat benda tu? Fikir balik. Kan? Itu pertamalah. Pengalaman pahit yang kedua saya pernah encounter adalah berlakunya tidak adil. Saya ingat waktu tu saya jadi so-called CFO dan advice kepada klien saya ni lah kan. Dia menjanjikan bulan bintang kepada investor. Kan bulan bintang ni banyak cara lah kan, dividen secara bulanan lah apa semua kan, dividen berapa persen lah apa semua kan. And saya question dia, sebenarnya this is not realistic. You cannot pay at all this dividend. Tapi of course lah, dia orang kata, jawapan dia kat saya apa tau? Zuri, saya punya target pelabur ni adalah orang-orang yang bodoh. Instead of diorang melabur dekat scam-scam yang dekat luar sana, baik diinvest dekat saya. Jadi nampak tak Izzati? Awal-awal lagi dia dah ada niat yang salah. Adakah berkat dia buat benda? Tak berkat. Kalau saya ingatkanlah share dengan tuan-puan kan. Hadis Imam hadis At-Tirmizi yang bernombor 1210. Pada hari kiamat kelak, manusia para pedagang akan dibangkitkan dalam keadaan orang yang jahat, melainkan mereka yang berlaku baik dan jujur. Maknanya kita yang buat businessman ni, kita lahir dalam keadaan melainkan memang kita jujur. Itu yang pertama. Okay? Yang kedua, apa lagi firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi mereka yang berlaku curang. Siapa? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Iaitu apabila mereka menerima timbangan dari orang lain, mereka menerima dengan bercukup. Tapi ayat ketiga apa? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi apabila dia menimbang untuk orang lain, dia menguranginya. Sama tak? Macam kes saya tadi. Kan? Dia ada plan untuk buat benda yang tak berkat. Bila buat benda tak berkat ni, dia satulah saya cakap kan. Tengok bisnes. Tak sekarang, akan datang. Akan jadi masalah. Tak ada bisnes jadi masalah, mungkin life dia jadi masalah. Mungkin anak pinak dia akan ada masalah kat situ. Relationship dia akan adanya masalah. Kan? Tapi bila saya sit down balik kan, tengok kan. Kenapa benda-benda ni berlaku kan? Kan? Banyak reason lah kan. So basically sebab diorang ni desperate. Bila desperate kan? Desperate mungkin sebab salah langkah sebelum ni kan, tak cukup ilmu, dapat wrong advice and terpaksa buat decision yang desperate. Kira sekarang dia tengah diuji lah. Cuma bila diuji, kita ingat balik. Saya kata sorry, saya kongsi Al-Quran tak? Padahal asal finance. Tak memang. This is very eye-opening and also sangat bermanfaat. Kan? Kalau kita sangat tengok appreciate tuan, seriously. Surah Al-Baqarah ayat 155. Memang Allah dah kata akan uji kita. Macam mana ayat dia? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ.
Pasal apa? Wa basyiris sabirin. Apa Allah kata? Kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kan? Rasa lapar, rasa kehilangan harta benda, kehilangan jiwa serta hasil tanaman. Berita gembira buat orang-orang yang sabar. Allah dah kata bersabar. Tapi ada sambungan dia, ayat 156, iaitu orang-orang apabila yang ditimpa musibah, mereka berkata, aku milik Allah dan kepada Allah aku kembali. Bila kata aku milik Allah, adakah dia orang beriman? Iyalah. Bukannya aku milik Allah tapi buat maksiat. Kan? Dan ayat 157, apa Allah kata? Mereka itulah orang-orang yang dilimpahi dengan pelbagai kebaikan dan juga rahmatnya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk hidayahnya. Bukankah itu yang kita nak, petunjuk? Kan? Biasa kita ada masalah, kita doa, ya Allah bagilah aku petunjuk, kan? Jentikkanlah hati aku untuk buat sesuatu keputusan ke, jentik hati orang lain untuk datang bantu aku. Kita minta petunjuk. Tapi formula Allah dah bagi dah tadi. Petunjuk itu apa? Beriman, sabar. Jadi begitulah. Kan? Sangat-sangat deep. Deep Thank you so much Tuan for this reflection lah. I think it's very crucial untuk yalah, orang yang don't take it lightly lah. Benda ni amanah yang sangat yalah, dalam Al-Quran banyak pesanan kan. Alhamdulillah, saya mungkin peluang ni saya ingatkanlah. Rakan-rakan penonton pun semua kadang-kadang kita lupa. Jadi kadang-kadang pun saya lupa. Bila saya lupa, satu hari nanti let's say lah saya diterima ujian, saya pun nak minta juga kan Amirul, Tuan Fairuz kan, tolong ingatkan saya. Kadang-kadang kita lupa. Betul. Kan? Begitulah. Saling mengingati. Ya. Tuan, masa sangat mencemburui kita. Obviously kalau boleh nak interview 3 hours pun kita sangatlah berbesar hati. Tapi yalah, apakan daya. So selalunya kita akan akhiri soalan, satu message Tuan kepada audience. Apakah message yang Tuan nak sampaikan? Boleh dari sudut bisnes ataupun life. Mungkin saya tarik balik kepada bisnes lah. Boleh. Boleh. Okey, kalau kita tengok statistik kenapa perniagaan gagal dekat sana, lebih pada 80% gagal sebabnya problem dekat cash flow management. Okey. Jadi usahawan luar sana, saya memang ada saya punya aim sendiri, target sendiri, nak cuba improvekan that percentage. Jadi sama juga, kalau saya let's say ada orang barisan-barisan macam saya ni pun datang mengajar, tapi usahawan sana tak ambil cara pun tak jadi juga. Jadi usahawan kat luar sana yang mana buat bisnes, tolong ambil cara, tingkatkan financial literacy, ilmu kewangan dalam perniagaan. Jadi insya-Allah orang kata nampak clarity dalam berbisnes tu. Itu sajalah. Pesanan yang sangat deep hari ni. So kita sangat bersyukur hari ni bersama Tuan Zuri ACCA. Saja nak usik Tuan. How's your Americano tadi, okay? Bagus gila masih panas lagi. Alhamdulillah. So saya Coach Zati dengan bersama kami Tuan Zuri, The Creative Decode episod 10. Thank you semua.